Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda bernama Hasan, terkenal dengan akhlaknya yang sangat jujur. Suatu hari, ketika berjalan di pasar, dia terpijak sesuatu yang berkilau. Bila diambil, rupa-rupanya sebuah batu permata mahal. Hasan bingung. Dia tidak kaya, tidak punya apa-apa, dan batu itu boleh mengubah hidupnya. Tetapi dia tahu, barang itu pasti milik seseorang yang sedang bersedih kehilangannya. Hasan pun mengumumkan di pasar, siapa kehilangan batu permata, datanglah dan berikan tanda-tanda. Ramai datang, tetapi tiada seorang pun memberi tanda yang tepat. Hasan tetap tidak mahu menyerahkan kepada sesiapa yang bukan pemilik sebenar. Beberapa hari berlalu hingga seorang lelaki tua datang dengan wajah cemas. Dia berkata, dia kehilangan batu permata pemberian isteri sebelum meninggal dunia. Hasan meminta tanda. Lelaki itu menceritakan ukiran kecil di sisi batu itu, tepat seperti yang ada pada batu permata tersebut. Hasan menyerahkan batu itu tanpa minta balasan. Lelaki tua itu menangis dan berkata, "Anakku, batu ini memang berharga. Tetapi amanahmu lebih berharga daripada segalanya. Semoga Allah mengangkat darjatmu." Tidak lama kemudian, Hasan mendapat pekerjaan yang baik kerana kisah kejujurannya tersebar di seluruh kota. Allah menggantikan sesuatu yang kecil dengan rezeki yang lebih besar hanya kerana dia menjaga amanah. Tauladan dan pelajaran jujur dan menjaga amanah adalah antara sifat paling mulia di sisi Allah. Rezeki tidak datang daripada penipuan, tetapi daripada keikhlasan dan kejujuran. Bila kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik.